Okey, sebelum kita bongkahkan bahagian tengah enjin ni, kita buka dulu perkakasan yang terdapat di sekitar enjin ini. Okey, ni bahagian clutch lah. Kita just tarik je macam tu dan boleh keluarkan. Untuk buka klik piston ni, kita perlukan pelayar motion tirus. Kita just tarik dan pusing je. Pastikan anda buat hati-hati agar klik ni tidak terbang dan hilang. Okey, dan kita boleh tolak lah di kita punya batang tu. Okey, mileage motor saya ni dah 100,000 lebih dah. So root ni dah goyang-goyang teruk dah. So untuk overhaul ni saya nak tukar root baru. Dan bearing satu set untuk enjin. Okey, untuk enjin ni biasa kita kena ketuk dengan tumpu getah lah. Okey, kebiasaannya dia mudah je. Bila dah ketuk dah terbuka. Okey, nanti saya ceritakan kenapa dia macam susah sikit. Okey, yang bintang gear ni korang tak perlu buka lah. Untuk saya dah terbuka. Okey, masa nak buka belah enjin tu, pastikan korang pusing bintang tu. Dia ada bentuk dia kat casing tu. Nanti dia boleh keluarkan. Untuk saya yang ni saya dah terbuka. So untuk korang nanti jangan buka bintang ni. Memang dia tak perlu buka. Okey, ini adalah punca kenapa masa saya ketuk nak belah enjin tu dia susah nak buka, kerana klip batang gearbox ni saya tak buka lagi. Jadi korang kena bukalah. Dia ada dua pin dan korang kena ada tools macam pelayar ni. Yang ni beli di DIY ada. Buka je klip tu. Okey, kita tengok punya gearbox ni. Okey, kat sini ada washer. Korang kena ingat kat sini ada dua washer, satu tebal, satu nipis. Kita cabut batang pin ni dulu. Dekat sini atas bawah ada spring. Dan korang kena simpan betul-betul. Ini atas, yang bawah tu ada kat bawah tu. Okey, kita nak buka crankshaft di casing ya. Ada banyak cara. Korang boleh ketuk pun boleh, tapi kita untuk video saya ni saya nak tunjuk kita gunakan dia punya tools untuk tolak crank tu keluar daripada casing. So untuk tools ni korang boleh dapatkan di link kat sini. Korang beli je benda ni murah je. Kita perlukan cover tu, cover yang masa buka magnet tu. Kalau korang tak letak benda tu nanti kembang pula trip tu. So korang boleh layan video ni, mudah je.
Video part 4 dah settle. So kita ke next part, iaitu part 5, di mana saya akan tunjuk kita akan cuci punya casing-casing yang kotor-kotor ni, dan kita bersihkan video itu. Stay tune to for part 5.